Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar cara membuat pola baju gaun kanak-kanak menggunakan teknik smoking. Okey, kita ada satu patung badan kanak-kanak ni yang kita dah ambil ukurannya, iaitu bahu 11, lengan 8 inci, labu tengah belakang 10, labu baju 34, leher 6, keliling dada 25, pinggang 22 dan juga pinggul 25,5. Ukuran-ukuran yang kita dah ambil ni kita kena bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu bahu bagi 2, leher bagi 6, keliling leher bagi 6, keliling dada bagi 4, keliling pinggang bagi 4 dan juga keliling pinggul bagi 4. Okey. Sekarang ni kita mula menderah pola, iaitu ini adalah lebar bahu, iaitu 5,5. Bahu tadi 11, kita bahagi 2 dapat 5,5. Leher 1/4 leher kita bahagi leher keliling leher tu kita bahagi 6, iaitu dapat 2. Lepas tu ke bawah sini adalah 2 inci tambah dengan 3/4 inci. Lepas tu kita lengkungkannya pakai freehand. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Lepas tu ke bawah sini adalah 1/4 dada. 1/4 dada sama juga 6.2, ya. Dia kat sini berhentinya. Lepas tu ke sana, ke kanan 1/4 dada 6.2 tambah dengan 3/4 inci. 3/4 inci adalah untuk kelegaan. Labuh tengah belakang adalah 10 inci, ya. 10 inci. 10 inci kat sini. Okey, lepas tu kita ambil terus labuh baju. Labuh baju tadi 34, ni 20, 14, ya. 14 inci kat sini. Okey. Labuh dia. Untuk buat smoking, sebab apa dia lurus sahaja, dia akan membentuk bila kita gunakan apa ni, tali, ya, reband kat belakang ni, tali ikat, tali belakang ni, tak ikat pinggang dia, tak belakang. Jadi dia akan membentuk pinggang kita tu, ramping pinggang tu. Okey. Kita teruskan saja daripada dada ni terus ke bawah. Teruskan saja, ya. Terus ke bawah. Teruskan saja sampai mencecah labuh baju. Okey, gitu. Nah, lepas tu kita kena bentuk bentuk lengannya. Lengan iaitu 5,5 tadi kita bagi 2. Masukkan ke dalam 1/2 inci ni, 1/2 inci, ya, untuk membentuk ketiak. Lepas tu kita pun buat freehand, ya, untuk garisan lengannya. Okey, yang ni kita dah buat sekali untuk bahagian belakang dan juga bahagian depan. Sebab budak dia tak ada payudara, belum ada lagi, jadinya kita buat satu paper, satu kertas ni ataupun satu pola ni terus buat depan dan belakang. Tak perlu nak buat belakang satu lagi. Sebelum tu kita kena buat lengan, ya. Untuk buat lengan, iaitu lengan tadi labuhnya 8 inci. Ke sini adalah 1/8 dada tambah dengan 1/2 inci. 1/4 dada kita 62, maknanya 1/8 jadi 3.1. Ni 3.1 tambah dengan 1/2 inci. Nah, 3.1 tambah dengan 1/2 inci. Sini, ya. Lepas tu ke bawah ketiak ni kita adalah 5,5. Sini 5,5, ya. Okey, lepas tu sama kita buat macam ni. Ya. Bagi 3. Lepas tu ni masukkan 3/4, ni masukkan 1/2. Lepas tu kita bentukkan. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Okey. Yang ni kita ambil 4,5. Lepas tu kita lengkungkan.
kita lengkungkannya untuk lengan. Dah siap lengan. Okey. Kita gunting ya. Kita gunting ni labuh dia. Kita gunting ni 2 sekali. Okey. Yang ni kita gunting. Ni bahagian belakang. Ni bahagian depan. Ni bahagian belakang. Dan ni bahagian depan. Okey. Lepas tu ni kita belah lah, dapatkan bahagian hadapan gaun kanak-kanak, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Yang ni saya potong separuh saja sebab kita dah tahu dah agak dia punya labuh. Jadi yang ini kita tak perlukannya. Kita ambil ni je. Okey. Dekat pola ni kita kena letaklah dia punya pabrik informasi pola. Ni kena ada ya, informasi pola kena ada. Nah, ini lipatan atau ini pun tanda lipatan ataupun tulis tanda lipatan. Ni tengah hadapan. Lepas ni gaun hadapan. Gaun hadapan. Ni 5 tahun ya, 5 tahun gunting 1. Okey. Gunting 1. Dan yang ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang sama ada kita nak bubur zip atau kita bubutang terbulangnya. Ni gaun belakang. 5 gunting berapa? Belakang 2 ya. Yang ni tengah belakang zip ya. Okey, apa lagi informasi yang kita tak letak? Semua dah letak. Okey. Ni bahagian depan, bahagian belakang. Lepas tu lengan. Lengan. Lengan kita gunting bahagian belakang. Ini ukuran kita. Ini kat tepi. Ini lengannya. Okey, ini kita gunting. Lepas tu kena ada ira lurus bahagian kat sini lengan. Ni lipatan lengan. Lepas tu 5 gunting 2 ya. Okey. 5 gunting 2. Apa lagi kita perlu buat? Collar ya, collar. Sebab dia ada collar Peter Pan. Tengok ada collar Peter Pan tu. Jadinya macam mana cara nak buat collar? Collar Peter Pan. Kita kena trace dulu ataupun lukis dulu ataupun tekap dulu bahagian hadapan. Nah, bahagian hadapan ni kita tekap. Okey. Lepas tu kita kena tindankan bahagian belakang ke depan 2 inci. 2 inci ya. Jadi kita buat ni. Ni 2 inci. Tindankan. Maksudnya kita kena tindankan bahagian depan dengan belakang macam ni. Kalau tidak kat sini kan. Kalau kita jahit. Tapi untuk buat collar kita kena tindankan macam ni. Okey. Tulis balik. Okey.
Untuk nak membentuk collar ni sebab depan ni kita nak macam tu, belakang ni kita ada zip. Jadi dia melengkung lah depan belakang. Nah, terpulang pada anda kalau rasa nak ukur-ukur lah ya. Ni. Dia akan jadi gitu. Lepas tu kita gunting lah. Ni bahagian depan. Ni bahagian depan. Ni bahagian belakang ya. Ni bahu. Bahu kita ya. Letak situ. Okay, lepas tu kita gunting. Gunting. Ni gunting. Okay. Lepas tu nak cantik lagi bagi dia ternaik ternaik dia tak lepet dekat bahu. Kita kena ambil kita kena tindankan bagi collar ni dia cantik. Okey, tindankan suku inci ya tiap satu. Suku inci tiap satu. Satu lagi ya. Satu lagi tindankan suku inci tiap satu. Lagi dia cantik. Okey. Dah dapat ni collar kita. Ni gaun belakang, ni gaun hadapan. Ni collar dan juga ni lengan. Okey. Dah dapat semua tu, kita akan mula menggunting pabrik. Colornya subtle, color lembut ya, warna lembut. Okey. Yang ini kita akan pastikan kat mana kita akan mula dia punya bahu mendatang ataupun yoke ya. Kita mulakan daripada sini. Yoke tadi kita mula daripada kita lipat ya. Lipat yoke tadi kita mulakan daripada sini. Sebab yoke dia tak boleh terus ke ketiak. Nanti jahitan dia tebal ya, kita tak nak. Kita mula daripada sini je. Atas sikit daripada ketiak. Okey, sini ya. Bila dah kat situ, kita letak ni untuk tandakan kat mana pula dia akan habis ya. Okey. Pastikan jangan kena pada kain, nanti kotor. Ni sini ya. Okey situ. Lepas tu sini kita kena lipat lah. Kita lipat. Kat mana dia sampai okey. Yang ni kita tandakan lah. Kita tandakan ni kena tanda punch. Okey, gitu. Ni bahagian hadapan dan juga bahagian belakang pun kita kena tandakan. Ya, tandakan banyak mana bahu mendatang tu untuk dekat bahagian belakangnya. Okey, sini. Dari situ kita pun punch juga. Tempat letak dia. Okey. Lepas tu kita buat garisan lurus. Ni bahu belakang nanti kat sini. Okey. 1, 2, 3. Kita mula menggunting ya. Bagi kain lebih. Ni dah ada keping. Lepas tu kita ambil bahagian belakang dari sini sampai ke bawah Kita ambil bahagian tu pula.
Okey, lepas tu kita ambil yang sudah siap tadi. Kita kena acukan dia. Yang sini adalah setengah inci ya, kita tanda setengah inci. Ni untuk basi jahitan atau lebihan jahitan masa nak menjahit. Lepas tu pastikan kita punya kedut nanti dia akan macam ni lah. Ni sini sampai ke bawah ni. Nah, macam tu. Tengok betul-betul ya. Itu sampai sini. Maknanya kita ambil, kita kena luruskan kain ni untuk kita nak gunting. Okey. Kita kena gunting kat situ ya. Pastikan yang ini samalah lurusnya. 17 suku ya. Sini pun tengok 17 suku betul ke? Sama kan? Okey, dah. Kita pun gunting. Kita gunting. Oleh kerana dia ada zip, jadi kita belah belakang ya. Untuk bahagian belakang yang ada zip. Okey, dah siap ya. Yang ini dah siap. Lepas tu perlu kita buat lagi, iaitu kita kena ambil yoke bahagian belakang. Yoke bahagian belakang ni kita boleh lipat dua. Lipatkan dia macam ni bahagian bawah. Nah. Atau ni ya, kita ada lebihan ni. Okey, macam mana cara nak ambil yoke dia ni? Ataupun nak ambil dia punya bahagian belakang. Bahagian belakang. Tadi kita dah tandakan, iaitu bahagian belakang ni akan dia sampai sini je. Dia tandakan. Belakangnya ada zip, jadi kita kena letak lah. Ya. Pindankan. Tapi kalau sikit sangat, kita naikkan ke atas sikit. Okey. Ini zip. Pindan. Ya. Ini untuk belakang. Okey, perlu diingat kita punya smoking ni sebab dia pendek ya. Kita gunakan kain bidang 45, jadi dia pendek. Untuk nak menampung bahagian hadapan ni, kita kena ambil bahagian belakang ke depan kan, ya, tak macam ni juga. Dia kena ke depan. Ya, jadi kita tandakan kat sini. Kita letak dia. Lepas tu sampai tahap mana dia? Sampai ni kan. Ni. Itu. Okey. Maknanya kita kena bahagian depan. Kita kena ambil ya. Sebanyak ni kena tambahkan ke depan. Ni ya. Depan ni kena letak. Lepas tu tengok tak kat mana ya lebihnya. Okey, kita letakkan sama-sama sini. Lepas tu dia sampai sini. Ini adalah lebihan untuk jahit.
Dah. Ya. Maknanya kita kena gunting. Ini samakan. Nah. 7 minit. Ni. Okey. Setengah inci. Ni sini. Ni nanti dia akan ke depan bahagian hadapan. Lepas tu ni kita akan jahit macam ni. Bau dia betul lah. Ya. Nampak tak? Ni maknanya dia lebih, kita potong siap-siap Okey. Faham kan? Ni dah sudah. Lepas tu kita ambil untuk yuk bahagian hadapan, kita kena ambil kain memanjang. Dia mesti macam ni lah. Sebab bila macam ni dia teguh. Ya. Kita kena letakkan ni. Atau nak ambil bawah ni pun boleh. Tapi saya ingat kalau ambil bawah tu nanti kita banyak buang kain. Awak kata cukup. Asyik. Tak apa, saya tunjukkan kat awak je. Dah mati api lah tu, biarlah. Kurang-kurangnya yang lain tu dah